adakah apa yang kita lihat hari ini benar-benar mencerminkan apa yang sedang berlaku dalam politik Malaysia? Di sebalik kenyataan media, ceramah dan kempen politik, ada pelbagai persoalan yang masih belum terjawab. Okey, dalam temu ramah kami kali ini, kami bersama Hisham Jalil untuk membincangkan beberapa isu semasa yang hangat diperkatakan, termasuk perkembangan yang boleh memberi kesan besar kepada hala tuju politik negara dalam tempoh akan datang. Apakah pandangan beliau? Adakah realitinya sama seperti yang digambarkan kepada rakyat? Jom kita ikuti perbincangan ini. Dan itu dua parti baru. Saya dengar ada lagi dua parti lagi nak masuk. So lagi banyak parti masuk, lagi bagus sebenarnya. So saya ingat kita orang kata malam terbanyak mana parti yang nak masuk lagi bagus. Berkenaan dengan pilihan raya negeri Johor, melihat kepada tadi Tuan Syah kata, adakah Tuan Syah melihat dinamika pilihan raya akan datang berkenaan dengan kita tahu BN antara parti yang kuat di negeri Johor, adakah Tuan Syah merasakan akan datang PRN akan datang untuk Johor ni, masih lagi BN akan menguasai? Saya nampak PRN ni kerajaan lawan kerajaan di sana. PH dengan BN dua-dua kerajaan di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan. Dan mereka akan guna keputusan PRN ini untuk mereka kira semula supaya lepas PRN ni baru kita nampak dia akan buat keputusan BN Barisan Nasional Parti Kelili UMNO lah, sama ada dia nak pergi solo ataupun pergi dengan PH, saya nampak. Dan kalau tanya saya, jangkaan saya lah, saya nampak satu cabaran untuk Barisan Nasional untuk kekalkan 40 kursi tu. Mereka boleh cubalah. Dulu masa PRN yang lepas yang saya sama-sama pergi berkempen masa itu, masa itu PDS tak kuat kan. Mr. Anwar Ibrahim belum lagi jadi kerajaan, DAP pun tak kuat di Johor pada ketika itu, dia adalah kursi dia. Tapi kali ini saya ingat kalau Barisan Nasional underestimate PH di situ, maka jikalau keputusan itu adalah apa kata tidak disahkan untuk Barisan Nasional, maka itu akan menyebabkan mereka kira semula nanti macam mana nak pergi PRN. Anwar Ibrahim pun sama. Kita sebagai Perikatan Nasional dan Ibu Makan, kita tengok kita third force di Johor. Saya tengok PAS pun ada peluang untuk menang kursi di sana. Untuk Negeri Sembilan pula macam mana? Sama. Negeri Sembilan pun sama. Saya ingat keadaan di Negeri Sembilan untuk Barisan Nasional dengan PH orang kata sama je dengan Johor atau lagi teruk lah saya. Pasal dia bergaduh sama dia. Dan Perikatan Nasional kita letak calon, tengok macam mana. Kita tak tahu sebab sana sekarang ni banyak penganalisa pun saya tengok tak boleh lagi bagi analisa yang konkret macam mana keputusan itu akan pergi. Saya rasa dia akan pergi lebih kurang macam Sabah, ataupun ada keputusan yang tidak dijangka akan dapat dekat Johor dekat dan ini akan mempengaruhi keputusan Barisan Nasional dengan PH untuk PRN, dan juga akan mempengaruhi sama ada Anwar akan ubah parlimen awal atau tidak. Kalau dia tak dapat, jika keputusan tidak menyelebihi Anwar, dia akan push sampai ke maksimum hujung tahun depan atau awal tahun 2028 baru buat PRN, sebab dia takut. Melihat pada DAP Johor yang menurunkan Don Tiram, iaitu seorang perwatakan yang mesti mahal kan, kita tahu DAP ni. Jadi bagaimana Tuan Syah melihat perkara tersebut? Don Tiram, siapa petani dekat situ? Sulailah Melayu DAP. Melayu DAP. Itulah DAP ni kadang dia letaklah calon-calon Melayu untuk diketinggalkan kan. So tak pernah kita tengok lah. So bila orang Melayu diletakkan dalam calon DAP, dia calon DAP. So apabila dia jadi wakil rakyat pun dia kena kata mengangkat kepentingan pengundi-pengundi dia. So macam di Selangor juga ada juga calon Melayu DAP tu. Parlimen pagi tu
pun Melayu DAP yang bertanding di dua tiram tu adalah Said Kadi. bekas pegawai. Aku ketua pusat khidmat, so dia ambil dari Selangor, dia pergi hantar ke sana. So kita tengok macam mana. So pada saya, di Melayu tak boleh pecah, di Melayu jangan pecah. Dan di Johor ni sebab kita tahu kerajaan, so kepada orang Melayu di Johor dan di Negeri Sembilan, bagi peluang kali ini kepada PAS untuk menjadi wakil rakyat di Johor dan Negeri Sembilan. Itu saya punya. Sebab apa-apa pun saya rasa PH dengan BN akan bentuk kerajaan dekat sana. Itu saya jangka lah. Kalau PH tak cukup kursi, dia akan gabung dengan BN. BN tak cukup kursi, dia akan gabung dengan PH. So di Johor, kalau rakyat di Johor tak nak salah guna kuasa, mereka kena perkasakan pembangkang dalam zon di Johor. Kalau nak macam mana nak perkasakan pembangkang supaya ada pembangkang yang kuat di zon Johor. Ini lepas dekat situ supaya balance lah sikit dalam zon Johor tu. Saya bukan kata PAS tak boleh bentuk kerajaan kat situ, tidak. Tapi jika kalau kita tengok penganalisan punya kira-kira dan realiti di sana itu, saya tengok yang kuat dekat sana adalah Barisan Nasional dan PH. Kita adalah kuasa ketiga. So kebarangkalian untuk mereka bentuk kerajaan dah lebih tinggi daripada Perikatan Nasional lah, itu daripada segi matematiknya. So kebarangkalian untuk mereka ni cium mulut semula pun lebih tinggi. So bila kalau kata bayangkanlah kalau 50 daripada 56 kursi itu dipegang oleh PH dengan Barisan Nasional, akan ada pembangkang yang kecil di dalam zon itu tidak bagus untuk zon Johor. So bagi PAS menang di kursi. In fact PAS pun tak bertanding 10 kursi kan. PAS bertanding berapa kursi di Johor, nanti akan diumum, tak salah saya 15 kursi lah akan bertanding. Tuan komen sikit tentang Dr. Mazli Malik di Puteri Wangsa. Apa pandangan tu? Adakah ada potensi untuk jadi MB Johor pula dia letakkan kat Puteri Wangsa? Saya tengok Dr. Mazli bila dia bertanding di Puteri Wangsa ni, itu kawasan senang tu. Macam dia cari kawasan senang pula. Puteri Wangsa tu saya tahu itu kawasan senang untuk dia, untuk village. Sebab masa PRN yang lepas saya tahu kawasan Puteri Wangsa ni banyak kawasan Pekan Melayu. Kursi ini dipinjamkan kepada muda. So di Puteri Wangsa itu muda menang dengan sokongan daripada penghuni. So kali ini kalau Mazli menang di Puteri Wangsa pun sama lah. Dia punya corak dia mengharapkan penyokong untuk di Puteri Wangsa. So awak bayangkan kalau Mazli menang di Puteri Wangsa menjadi MP di Johor, yang undi dia tu orang DAP, so dia ni jadi MB apa, MP siapa ni mewakili, dia akan tengok kepentingan penghuni dia lah, which is di Puteri Wangsa orang nyokong dia tu siapa kebanyakannya adalah orang DAP lah. Itu yang saya nampak. Dan bila Mazli pilih Puteri Wangsa ini tak challenge. Patutnya kalau nak jadi MP dia bertanding lah kursi yang susah sikit, bagi lawan on dimacap ke kan. Barulah ada challenge sikit pada Mazli. Tu kalau kita tengok di Johor ni UMNO memang belagak tak nak bekerjasama. Tapi dekat PRM Melaka dan PRM Negeri Sembilan ni UMNO mungkin ada peluang untuk bekerjasama dengan PAS atau bekerjasama dengan pilihan raya. Apa pandangan tuan? Saya nampak selagi Zahid Datuk Seri Zahid PBD Presiden UMNO, saya tak nampak. Sebab saya kenal Datuk Zahid ni dah lama walaupun dia tak kenal saya kan. So selagi dia Presiden UMNO, saya tak nampak jalan bahawa dia akan bersetuju untuk bekerjasama dengan PAS. So apa-apa kerjasama yang saya nampak mungkin selepas PRU 16. Kalau nak komen apa yang saya baca macam ini, saya baca ini, saya cakap je lah kat sini, awak nak kod lah saya nampak Zahid nak jadi Perdana Menteri. Dia tak boleh jadi Perdana Menteri kalau dia pergi sebab PAS lebih besar daripada UMNO, betul? Lebih kursi pun esok kan, takkan UMNO nak demand kursi banyak daripada PAS sebab PAS adalah parti yang terbesar daripada UMNO. So kali ini mestilah PRU 16 kalau PAS menang, PAS jadi PM kan, UMNO pakai jadi PM.
Kalau kita pergi Muafakat Nasional dengan Zahid sebagai poster boy di DPM, saya tak rasa ramai orang Melayu akan undi lagi bujur kita ke situ. Saya rasa lah Zahid nak marah saya, marah lah kan. So untuk pergi Muafakat Nasional, kebarangkalian untuk dia jadi PM untuk PM16 kurang. So sebab itu saya tak rasa ada banyak motivasi daripada segi Datuk Zahid untuk bersama dengan PAS sebelum PM16. So sebab itu saya nampak ada dua option untuk dia pergi PM16 ni, bergantung pada keputusan PRN ni, PRN Johor ni. Satu sama ada pergi solo atau pergi dengan PH. Tapi saya rasa dia pergi dengan PH PM16. Sebab apa? Kalau dia pergi solo dia guyur. Saya rasa lah, saya tak rasa UMNO dengan Zahid sebagai presiden bagi PM16, bukan saya nak underestimate dia lah. Ini berdasarkan kepada realiti pandangan orang pun, saya tak rasa banyak orang sangkal pada itu. Kalau UMNO Barisan Nasional pergi solo dengan Zahid sebagai poster boy jadi PM, saya tak rasa dia akan dapat kursi. Tapi kalau dia pergi dengan PH, mungkin ada cara dia boleh jadi PM. Sebab Anwar Ibrahim sekarang saya nampak macam sakit dia, tak tentu agak Anwar sama ada dia stres atau dia tak sihat. Sebab saya nampak ceramah ada 2-3 kali ceramah dia di Johor. Anwar saya nampak berceramah macam orang sakit, dia tak tentu agak, rambut pun tak sikat. So bukan saya, Datuk Seri Anwar, kalau if you are listening, that's what, bukan saya nak kutuk awak Datuk Seri Anwar, tapi from where I'm standing, you look like a sick man, so saya nampak dia macam tak sihat. So kalau Zahid pergi dengan Anwar PHBN untuk PRU16 dan mereka berjaya mendapat 112 kursi, Anwar mungkin pegang sekejap dapat ni, lepas tu dia bagi pada Zahid untuk jadi Perdana Menteri. Mungkin saya nampak melalui perkiraan itulah cara saya pilih boleh jadi ikut. So daripada segi kebarangkalian, saya punya kira-kira on dia punya strategi macam tu lah. Allah. Okay.